Putera mempunyai keajaiban. Pada suatu ketika dahulu, terdapat seorang permaisuri yang sudah lanjut usia, tetapi masih belum dikurniakan anak. Baginda duduk seorang diri dan memohon kepada Tuhan agar dikurniakan seorang anak. Oh, Yang Maha Kuasa, penuh kuasa dan belas kasihan, kurniakanlah kepadaku seorang anak lelaki, titisan darah suci untuk meneruskan keturunan agar aku dapat melaksanakan tugas seorang ibu. Setiap pagi, aku menadah tangan dan berdoa. 12 purnama telah berlalu. Mohon kasihanilah nasibku sebagai seorang ibu yang belum sempurna. Permaisuri adalah seorang wanita yang mulia, berhati emas. Tuhan telah mengabulkan hajat baginda. Saat keajaiban akan tiba, permaisuri akan melahirkan seorang putera. Takdir menguji dengan kelewatan, namun sebagai balasan, permaisuri akan melahirkan seorang putera yang memiliki keajaiban yang jarang ditemui. Setiap hajat putera itu akan menjadi kenyataan. Setahun kemudian. Ampun Tuanku Raja yang dihormati. Hamba ingin menyampaikan berita gembira yang besar. Permaisuri telah melahirkan seorang putera. Tangisan kelahiran pewaris telah bergema di tengah permaisuri. Tahniah Tuanku. Tuanku telah melahirkan putera pewaris takhta. Putera itu sangat comel. Selamat datang anakku ke dunia ini. Kamu adalah pewaris takhta, adalah harapan, adalah cahaya dan adalah masa depan seluruh dinasti ini. Baiklah, sangat baik. Beta sentiasa percaya bahawa kelak kamu akan dewasa untuk menjadi seorang pemerintah yang bijaksana, seorang raja yang cerdik, mulia dan berwibawa. Oh Tuhan, kamu sangat cantik, anak kesayanganku. Bukan sia-sia ibu telah berdoa siang dan malam dengan sepenuh hati. Tuhan telah berbelas kasihan dan membenarkan ibu bertemu denganmu hari ini. Alex, hari ini ibu akan membawa kamu berjalan-jalannya. Kita akan pergi ke taman yang mempunyai banyak binatang yang cantik. Kamu suka melihat binatang-binatang kecil yang comel tak? Ya, suka. Saya nak pergi. Nak pergi sekarang. Aduh, apa haiwan ini? Alex, cuba lihat dengan teliti. Haiwan kecil ini apa ya? Arnab. Itu arnab putih, Ibu. Putih melimpah dan cantik sangat. Betul tu, anak itu sayang. Alex memang sangat hebat. Ibu dan kamu bangun sangat awal. Sekarang kamu pasti sangat laparkan. Ibu sudah sediakan kuih yang sangat harum dan lazat untuk kamu. Arnab putih sedang makan rumput. Telinganya panjang, sungguh panjang. Burung nuri pandai bercakap. Ia sedang terbang dan berkikau riang. Kupu-kupu. Sekumpulan kupu-kupu kuning terbang mengelilingi. Sangat cantik, Mak. Apa ni? Kenapa banyak sangat haiwan pelik datang mengerumuni permaisuri dan putera seperti ini? Mereka langsung tidak takut orang, malah mengerumuni, seolah-olah ada daya tarikan yang tidak kelihatan. Lebah. Kecil molek dengan sayap lutsinar terbang mengelilingi ibu. Ya ampun. Saya jelas tidak salah dengar. Dan mata saya jelas tidak. Tidak silau. Apa saja yang putera katakan terus menjadi kenyataan. Tidak boleh percaya. Hanya beberapa perkataan mudah sahaja, tetapi semua benda seolah-olah menurut perintah. Makan. Roti. Ada inti manis di dalamnya. Tidak salah langsung. Putera Alex benar-benar ada keajaiban dalam dirinya. Pendek kata, apa yang diinginkan akan tercapai. Sejak lahir, aku sudah perasan banyak perkara pelik. Setiap kali dia bercakap, langit dan bumi seolah-olah bertindak balas. Tunggu sebentar. Apa itu? Sinar terang yang menyilaukan baru sahaja menyala di tengah bilik. Tidak seperti kilat, juga bukan seperti lampu.
Berkilauan seperti kristal pada waktu siang. Adakah saya mengalami halusinasi? Betul-betul langit berdiri di pihak saya. Saya memegang botol cecair penenang, campuran khas yang diekstrak daripada herba yang jarang. Hanya perlu titiskan dos yang tepat ke dalam makanan. Sesiapa yang makan atau menghidunya akan tidur lena berjam-jam, malah sepanjang hari. Aku mesti bertindak dengan pantas. Pertama sekali, culik putera Alex secara rahsia. Bawa dia ke tempat yang amat tersembunyi. Selepas itu, aku akan cipta satu lakonan yang sempurna, menuduh permaisuri cuai hingga menyebabkan putera hilang. Sebaik sahaja putera tidak lagi berada di istana, semua syak wasangka akan tertumpu kepada permaisuri, orang terakhir yang bersama anak itu. Ketika itu, aku hanya perlu tambah beberapa bukti palsu dan sebar beberapa kabar angin yang bijak. Itu sudah cukup untuk meyakinkan istana bahawa dia sengaja mencetuskan kejadian itu. Permaisuri akan dituduh cuai dan dianggap tidak layak menjadi ibu negara. Dan apabila dia kehilangan kuasa, tiada sesiapa pun yang cukup berkuasa untuk menghalang rancanganku lagi. Apa benda pelik yang berlaku dalam istana Patik ini? Mana pengawal istana? Semua pembantu, dayang, pengawal, semua di mana ketika putera hilang? Anak kesayangan saya di mana sebenarnya ni? Ya Tuhan, Alex, kenapa boleh ada darah sebanyak ini? Tidak, ini tak mungkin berlaku. Ini bukankah satu mimpi ngeri? Alex, kamu di mana? Sayang. Ampun Tuanku Raja. Pagi tadi, permaisuri ada membawa putera berjalan-jalan di Taman Haiwan Istana. Ketika kami lalu di sana, putera sudah tiada lagi. Hamba masih nampak jelas di tubuh permaisuri ketika itu. Kesan darah lebih banyak dari ini. Petanda sesuatu yang serius baru berlaku. Tetapi di sekelilingnya sunyi sepi. Tiada siapa yang menyaksikan atau tahu apa-apa. Hamba segera mengarahkan askar untuk menyebar, mencari di seluruh taman dan hutan berdekatan. Tetapi malangnya, kami tidak menemui sebarang jejak. Sebarkan semua tentera dengan serta-merta. Cari putera dengan apa jua kos. Hidup mesti dibawa sendiri. Mati bawa mayatnya. Permaisuri, kelalaian ini tidak boleh dimaafkan. Kurung dia dalam penjara bawah tanah. Jangan biarkan sesiapa mendekat. Jangan buka pintu. Satu titis air pun tidak boleh. Sepotong makanan pun tidak boleh diberikan. Alex, jika kamu sedang mendengar ibu, jika kamu masih berada di suatu tempat, di mana-mana, tolong izinkan ibu melihat kamu sekali lagi sahaja. Hanya sekali ini sahaja. Seseorang, tolong bawa anak saya kembali. Ampun Tuanku Sultan. Askar istana telah menyelongkar seluruh hutan, dari celah gunung hingga padang rumput, dari belukar hingga gua dalam, tidak meninggalkan sebarang sudut. Namun, tiada satu pun jejak. Tiada satu pun petunjuk. Tiada jejak kaki. Tiada bunyi atau apa-apa milik putera. Diam. Pergi semua dari sini. Jangan berkata apa-apa lagi. Kamu semua, sekumpulan yang tidak berguna. Ampun Tuanku. Mohon Tuanku kurangkan kesedihan. Hamba berpendapat, siapa tahu, putera mungkin belum dicederakan. Mungkin baginda telah dijumpai dan diselamatkan oleh seorang penduduk yang baik hati. Siapa tahu suatu hari nanti, putera akan kembali kepada kita. Semuanya salah permaisuri. Seorang ibu yang tidak dapat melindungi anaknya sendiri. Adakah dia masih layak menjadi ibu? Dia telah membunuh harapan terakhir saya. Beta tidak mahu melihat mukanya. Sekali lagi, kurung permaisuri di menara utara, di mana dinding batu sejuk membeku dan cahaya matahari, juga bulan tidak pernah sampai. Tutup semua pintu keluar masuk. Jangan dibuka pintu. 7 tahun. Tiada siapa dibenarkan mendekat. Itu perintah beta. Tuanku, jika begini terus, hamba khawatir permaisuri tidak akan dapat bertahan hidup. Baginda telah tidak makan dan minum selama beberapa hari. Kesihatan semakin merosot. Mohon Tuanku, pertimbangkan semula. Walau apapun, baginda masih permaisuri negara, adalah ibu kandung putera. Tidak. Maharani layak menerima hukuman itu. Seorang ibu yang tidak dapat melindungi anaknya tidak layak dipanggil hidup. Tiada sesiapa dibenarkan membawa makanan atau minuman, walau setitik air atau sepotong roti kecil pun. Biarkan dia merasakan kesakitan di penjara dan diabaikan, lalu mati perlahan dalam kesunyian sebagai hukuman atas dosanya. Alex, ibu tak dapat percaya.
bagaimana seorang ibu boleh tertidur tepat ketika anaknya hilang? Ya Tuhan, adakah kamu memanggil ibu, menjerit minta tolong, meronta-ronta, tapi ibu langsung tak sedar? Kenapa? Apa sebenarnya yang telah berlaku? Aku mesti cari anak lelakinya. Kamu semua tak faham apa-apa. Alex belum mati. Anak aku masih hidup. Aku dapat rasakannya. Hati seorang ibu tak mungkin silap. Jangan kurung aku di sini lagi, Alex. Ibu datang ni. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Permaisuri, tolonglah jangan siksa diri tuanku lagi. Kami adalah malaikat yang diutus ke dunia dalam rupa burung merpati putih. Tuhan telah mendengar doa permohonan tuanku yang tulus. Kami dihantar ke sini, membawa bekalan, air dan harapan. Aku tak perlukan makanan. Tak perlukan air. Apa yang aku perlukan hanyalah para malaikat untuk membawaku keluar dari kegelapan. Aku mesti mencari anakku dari lubuk hati. Dalam hati seorang ibu ini, aku yakin anakku, budak itu, belum mati. Alex sedang menunggu ibu datang menyelamatkan. Pembicara benar, Yang Mulia Ratu. Putera masih hidup, tetapi dalam bahaya. Tukang masak yang pengkhianat di istana telah mereka cerita palsu, menuduh Yang Mulia dan diam-diam menculik putera. Dia menyembunyikan kebenaran untuk mendapatkan kepercayaan mutlak raja. Astaga! Alex, kamu masih hidup? Jika kamu ditahan di tangan orang jahat, setiap saat berlalu adalah luka baru di hati seorang ibu. Malaikat, tolong bantu saya keluar dari sini. Saya akan cari kamu dengan apa jua cara, dan orang yang buat perkara ini mesti bayar harga. Ratu, tolong tenang. Pertama sekali, anda perlu makan dan minum untuk mendapatkan kembali tenaga kerana anda belum minum walau setitik air pun selama beberapa hari ini. Pada masa ini, Raja Buta terpesona oleh tukang masak itu. Jadi walaupun anda keluar dari menara, anda tidak boleh berbuat apa-apa. Tetapi setiap kali saya memejamkan mata, gambaran Alex muncul. Anak kecil saya, lemah, sendirian, dikelilingi penculik kejam. Saya terdengar suara anak memanggil ibu. Saya melihat pandangan cemas anak dalam kegelapan tebal. Bagaimana saya boleh duduk diam dalam bilik ini apabila anak darah daging saya? Perlukan ibu lebih daripada sebelum ini? Tuanku Permaisuri, mohon bertenang. Anak-anda tuanku bukan insan biasa. Putera itu memiliki keajaiban besar yang dikurniakan oleh Tuhan. Setiap kata yang lahir dari hati ikhlas putera itu mampu menjadi kenyataan. Apabila putera itu dewasa, dia akan mengetahui siapa dirinya. Pada ketika itu, kebenaran akan terselah dan putera itu akan membersihkan nama baik bundanya. Dengan kata-kata yang penuh keajaiban, putera akan memusnahkan segala fitnah dan mengembalikan keadilan kepada si ibu yang menderita yang telah menunggu sekian lama. Alex, anak lelaki kesayangan ibu. Jadi, suatu hari nanti, kamu akan kembali. Kamu tak mungkin mati, ibu akan terus hidup. Bukan demi ibu, tetapi demi kamu. Beberapa tahun kemudian. Betapa bertuahnya aku. Dengan budak itu dalam genggamanku, aku berubah dari orang biasa menjadi orang terkaya di seluruh kerajaan. Beberapa kata spontan darinya, setiap kali dia meminta, emas, permata, tanah dan makanan melimpah datang.
Aku hidup seperti raja kerana mulutnya. Putera itu adalah hadiah takdir untukku. Tetapi sekarang, keadaan tidak lagi mudah. Dia telah membesar, tidak lagi tidak bersalah seperti dulu. Dia mula bertanya tentang ibu bapa kandungnya, tentang sebab dia ditinggalkan dan cerita samar yang pernah aku cipta. Jika dia mengetahui aku berdusta, jika dia mula meragui masa lalu, segala usahaku, segala rancanganku akan hancur lebur. Tidak, aku tidak boleh membiarkan dia menemui kebenaran. Aku mesti kawal dia dengan bijak. Sebelum semuanya jadi di luar kawalan, aku akan buat satu cadangan yang nampak penuh kasih sayang. Sarankan dia tinggalkan istana dan tinggal di tempat yang tenang, sejauh yang mungkin. Di sana, dia akan terasing daripada dunia sebenar. Dan aku hanya perlu sedikit memanipulasi fikirannya untuk menikmati hidup mewah dan berkuasa, melebihi raja sendiri. Ayah, sudah lama ayah tidak datang melawat saya. Saya rasa sangat sunyi. Saya hanya bercakap dengan pokok-pokok, mendengar angin bertiup melalui atap genting untuk menenangkan diri. Boleh tak ayah tinggal bersama saya? Di sini ada ruang yang cukup, taman bunga yang ayah suka dan kolam ikan. Jika ayah berada di sini, saya akan rasa jauh lebih bahagia. Anakku, sebenarnya ayah telah lama memikirkan perkara ini. Umur ayah kini sudah lanjut. Apa yang ayah perlukan sekarang bukan lagi emas atau kuasa, tetapi sebuah tempat yang tenang untuk menikmati usia tua dengan damai. Sebuah kediaman yang luas, dengan taman yang rimbun, kolam ikan, bilik bacaan, dapur yang hangat, pengawal yang berjaga, dan sebuah surau kecil untuk menyendiri dan menenangkan hati. Ayah, kalau ayah kata begitu, kita tunggu apa lagi? Aku cuma berharap kita dapat tinggal bersama dalam sebuah istana yang sungguh megah. Tempat dengan 100 bilik dan bumbung diperbuat daripada berlian merah. Di dalam istana ada ribuan pembantu dan hanya dengan panggilan kamu, beribu-ribu orang akan datang kepadamu dan melakukan segala yang kamu inginkan. Di sana, ayah akan ada tempat persaraan yang aman dan aku akan ada ayah di sisi setiap hari. Aduh, tak dapat dipercayai. Istana ini malah lebih megah, hebat dan agung daripada kediaman raja. Dinding marmar, siling bertatahkan permata berlian dan ribuan pelayan yang sentiasa mengelilingiku untuk berkhidmat. Segalanya muncul di hadapanku seperti mimpi. Kau benar-benar seorang genius. Alex, bukan hanya kerana keajaibannya, tetapi kerana memiliki jiwa yang sangat indah. Aku sentiasa menyimpan dendam yang mendalam terhadap perbuatan ibu bapa kandung memutuskan hubungan denganku sejak aku masih bayi. Namun semakin aku membesar, semakin aku dihantui oleh fikiran ini. Walau bagaimanapun, aku tetap ingin tahu siapakah ibu bapa kandungku dan mengapa mereka sanggup meninggalkan aku dengan kejam. Dan selepas itu, apa yang terjadi kepada mereka, aku juga tidak peduli. Aku rasa diriku terseksa oleh persoalan itu. Aku ingin bertemu dengan mereka, walau hanya sekali, untuk bertanya sendiri dan mendengar jawapan daripada mereka sendiri. Bukan kerana aku perlukan mereka menerima aku kembali, tetapi kerana aku perlukan kebenaran. Astagfirullah. Ini betul-betul seperti yang aku takutkan. Dia mula meragui masa lalunya dan sangat ingin bertemu dengan ibu bapa kandungnya. Jika dia bertemu ibunya, semua pembohongan selama ini akan terbongkar. Itu tak boleh dibiarkan berlaku. Aku mesti segera mengalih perhatiannya dan menariknya keluar dari arus fikiran yang berbahaya ini. Ayah angkat kenapa ni? Muka ayah tiba-tiba pucat lesi begitu. Apa yang berlaku? Atau ayah sakit? Tidak. Ayah tidak apa-apa. Ayah cuma sedang memikirkan masa depan kamu. Anakku, pencarian ibu bapa kandung boleh ditangguhkan dahulu. Tidak perlu tergesa-gesa. Kini kamu telah dewasa. Hidup bersendirian terlalu lama boleh jadi sunyi. Mengapa tidak berdoa untuk seorang isteri yang baik? Seseorang yang berada di sisi kamu setiap pagi saat bangun dan setiap malam berkongsi suka dan duka bersama kamu. Oh ya. Mungkin aku terlupa bahawa aku kekurangan seorang sahabat sejati. Jadi, alangkah baiknya jika aku mempunyai seorang isteri yang lemah lembut dan penyayang.
yang sentiasa berada di sisi aku siang dan malam. Seseorang yang boleh aku percaya dan cintai sepanjang hayat. Suamiku tercinta, hari ini apakah hidangan yang ingin kamu makan supaya saya dapat menyediakannya dengan teliti? Kamu hanya perlu berkata, saya akan menjaga setiap butiran, tidak akan membiarkan kamu risaukan apa-apa pun. Aduhai, aku baru sahaja terucap satu permintaan dan dia terus muncul. Bukan itu sahaja, dia cantik seperti pari-pari. Suaranya lembut seperti angin pagi. Aku tak sangka bahawa hidup menghadiahkan aku seorang isteri yang bukan sahaja cantik, malah penyayang. Terima kasih kerana hadir dalam hidupku. Jangan cakap begitu. Sayang, saya bukan datang kerana tanggungjawab. Saya datang kerana hati saya tersentuh oleh awak. Saya dilahirkan untuk mencintai awak. Sama ada dalam kesenangan atau kesusahan, saya akan sentiasa di sisi awak. Mulai hari ini, saya bersumpah akan menggunakan seluruh cinta, hati dan kekuatan ajaib saya untuk melindunginya setiap saat. Ini adalah bapa angkat saya yang mengambil saya sebagai anak angkat ketika saya seorang anak yang tidak punya tempat tinggal. Mengajar saya setiap perkataan, setiap yang betul dan salah. Bagi saya, dia bukan sahaja seorang bapa, tetapi dia adalah satu-satunya orang yang saya percayai tanpa syarat. Nasib baik. Tepat pada masanya, saya sempat mengubah arah pemikirannya. Hanya dengan satu cadangan, dia terus jatuh cinta dan sementara lupa tentang soalan-soalan mengenai asal-usulnya. Saya tidak boleh leka, tetapi sekurang-kurangnya, cinta naif ini akan membuatnya sibuk untuk sementara waktu dan itu cukup untuk saya mengubah keadaan. Ayah benar-benar telah membantu saya menemukan sesuatu yang ajaib yang tidak pernah saya impikan. Hari ini, saya ingin mengajaknya bersiar-siar di Taman Diraja, tempat bunga ros putih berkembang mekar di sepanjang laluan. Pokok willow tunduk di tepi tasik dan sekumpulan burung merak menari semasa matahari terbenam. Ayah mahu berjalan-jalan bersama kami dan menikmati pemandangan. Baiklah, sangat baik. Pergilah kamu berdua. Hari ini adalah hari pertama dalam perjalanan baru kamu. Nikmatilah sepenuhnya. Kebahagiaan. Adapun saya, mungkin kerana kebimbangan beberapa hari ini, kesihatan saya agak menurun. Saya ingin berehat. Pergilah dan ingatlah untuk menjaga satu sama lain. Baiklah, kami minta diri dulu. Ayah berehatlah. Saya akan memberitahu pembantu rumah untuk menyediakan teh herba dengan aroma melati dan longan yang membantu menenangkan dan tidur lena. Tidak bagus. Aku tidak boleh biarkan semua ini berterusan. Setiap hari hidup bersamanya adalah hari aku terdedah kepada risiko terbongkar. Dia bukan lagi kanak-kanak yang naif. Hanya satu soalan pada masa yang tepat boleh membongkar semua pembohongan yang aku bina selama ini. Tidak, dia adalah bahaya, bom jangka yang berada betul-betul di sebelah aku. Segala yang aku inginkan sudah ada di tangan. Sebuah istana yang megah, permata menimpa ruah, kuasa lembut tersebar di mana-mana. Tetapi hanya budak itu adalah duri terakhir yang tinggal. Sudah tiba masanya untuk bertindak tegas. Jika dia masih hidup, aku tidak akan pernah aman. Dan isteri baru yang cantik itu adalah bidak yang sempurna. Biarkan cintanya sendiri membawanya ke perangkap terakhir yang akan menamatkan riwayatnya. Anak perempuan, pegang pek serbuk ini. Malam ini, apabila suami kamu makan, taburkan perlahan ke atas daging lembu bakar madu atau sop bawang keju yang dia paling suka. Hidangan ini akan membantu Alex berasa lebih sihat dan akan lebih menyayangi kamu. Abah, tidak. Bungkusan ini, saya kenal serta-merta. Ini bukan ubat tonik biasa seperti yang saya sangka, tetapi racun berbahaya yang boleh mengambil nyawa. Mengapa Abah ingin saya membunuh orang yang saya kasihi paling dalam? Dia tidak bersalah. Hatinya suci, baik hati dan tidak pernah menyakiti sesiapa pun. Sial. Tidak sangka dia begitu sedar dan peka. Ingatkan hanya boneka yang dicipta dari hajat. Rupa-rupanya ada jiwa dan pemikiran sendiri. Jika begitu, maka aku tidak boleh menyimpan mana-mana saksi. Sampai tahap ini, aku terpaksa bertindak terhadapnya juga.
Seekor burung merpati putih, jika tidak dapat dijinakkan, maka sayapnya mesti dipatahkan. Dengar sini baik-baik. Jika kau berani melawan arahan atau membocorkannya keluar, jangan harap kau akan keluar hidup dari istana ini. Sekali aku bertindak, kau takkan ada peluang kedua untuk menyesal. Kenapa? Kenapa ayah paksa saya buat perkara jahat begini? Dia anak angkat ayah, orang yang ayah pernah selamatkan, pernah ajar sejak kecil. Saya tak boleh buat begitu. Saya tak boleh bunuh orang yang saya sayang. Kalau ayah tak berhenti, saya akan beritahu semua kebenaran padanya bahawa ayah sendiri sedang menggunakan saya untuk membunuh dia. Kau lebih bijak daripada yang aku sangka. Tapi masih terlalu naif. Kau fikir kau boleh lawan aku? Akulah yang membesarkan budak itu sejak kecil. Semua perkara aku yang uruskan. Cuba kau fikir, dia akan percaya aku, bapa angkatnya selama 20 tahun, atau percaya pada orang yang baru muncul dalam hidupnya beberapa hari ini. Sebaiknya, kau sedar diri dan buat apa sahaja yang aku suruh. Dengar cakap saya, awak tidak akan rugi apa-apa. Bunuh seorang dan akan ada orang lain menggantikan. Saya akan berikan awak kehidupan mewah. Jika awak mahu, saya akan kahwinkan awak dengan seseorang yang lebih kaya dan berkuasa, supaya awak tidak perlu risau atau sunyi lagi. Saya benar-benar tidak faham kenapa ayah sangat membenci lelaki itu sehingga mahu mengambil nyawanya. Dia tidak pernah menyakiti ayah. Dia hanya seorang yang baik dan tidak bersalah. Tapi ayah betul, saya cuma seorang gadis lemah. Baru bersama dia belum lama. Belum ada tempat yang kukuh di hatinya. Kalau saya melawan sekarang, yang pertama hilang segalanya adalah saya. Jadi saya terpaksa ikut kata ayah. Bagus. Akhirnya kau faham. Ambil serbuk ini, campurkan dalam sup atau daging panggang untuk makan malam. Pastikan Alex makan semua. Ingat, berlakulah seperti biasa. Jangan sampai dia curiga. Selepas dia habis makan, racun itu akan berfungsi tepat sejam kemudian. Dia akan tertidur nyenyak dan kemudian tidak akan pernah sedar semula. Pada masa itu, kamu hanya perlu membawanya ke biliknya. Saya akan uruskan segala yang selebihnya. Alex, baring, tutup tubuh dengan selimut. Tolong. Percayalah pada saya. Jangan tanya apa-apa. Jangan buat bising. Kita sedang dalam bahaya dan kamu hanya akan hidup jika ikut kata saya. Apa yang kamu cakap? Kenapa tiba-tiba suruh aku naik katil dan berselimut? Ada apa-apa, Kay? Tolong beritahu aku. Jangan diam saja. Tolong jangan tanya lagi, ikutlah kata saya. Sekarang juga, jika Tuan terus bertanya, maka tidak akan sempat. Nyawa Tuan sedang benar-benar terancam, sangat berbahaya. Ayah angkat, saya dah buat betul-betul macam yang ayah suruh, setiap butiran. Saya dah masukkan serbuk yang ayah panggil ubat penenang tu dalam pinggan makan malam dia. Dia makan habis tanpa syak apa-apa. Dan kemudian baru saja balik bilik. Belum sempat tukar baju, dia tiba-tiba muntah darah. Muka pucat lesi macam kertas dan rebah di kaki katil. Saya takut sangat, tapi masih cuba berlagak biasa macam ayah suruh. Bagus. Awak telah lakukan dengan baik. Mayat itu serahkan kepada saya. Saya tidak mahu ia berakhir secepat ini. Saya mengimpikan visi yang lebih jauh, memanfaatkan keajaiban sepenuhnya, mengumpul kekayaan, memanipulasi kerajaan. Tetapi malangnya, semuanya sudah terlalu jauh. Sudah tiba masanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada anak yang tidak ternilai, yang pernah saya hargai. Kau mahu tahu mengapa aku melakukannya? Kerana jika dia tahu kebenarannya, bahawa aku yang mengatur segalanya, dari petanda buruk hingga kematian permaisuri, maka hidupku akan tamat. Ketika dia masih bayi, aku merampasnya daripada ibu kandungnya. Jika putera itu mengetahui asal-usulnya, segala milikku akan lenyap. Tidak, aku tidak akan sesekali membiarkan itu berlaku. Mulai sekarang, hanya aku dan kau yang akan berkuasa di sini. Hentikan. Lelaki tua yang berdosa. Saya telah mendengar semuanya, setiap perkataan. Anda baru saja mengakui semua jenayah anda dengan mulut anda sendiri dan sekarang tiada jalan untuk berpatah balik. Cakap sekarang. Terangkan setiap perincian, setiap pembohongan yang anda cipta. Jika tidak, saya bersumpah, saya akan buat anda membayar.
Lebih mahal daripada mana-mana pengkhianat dalam sejarah kerajaan ini. Kamu masih hidup? Tidak mungkin. Aku lihat dengan mata kepala sendiri kamu rebah, muntah darah, pengsan. Kamu bagaimana? Bagaimana kamu boleh sedar semula seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku? Betul. Anda telah ditipu, sama seperti cara anda menipu kami. Saya tidak mengikuti rancangan jahat itu. Saya tidak boleh menyakiti orang yang saya cintai dan saya pasti tidak boleh membiarkan anda memusnahkan nyawa yang tidak berdosa lagi. Paket ubat itu, saya telah menukarnya. Semua itu hanyalah lakonan. Sekarang, tiada tempat lagi untuk bersembunyi. Ken, cepat beritahu semuanya dari awal hingga akhir. Siapa ibu bapa kandung saya? Mereka masih hidup atau sudah mati? Di mana mereka? Dan kamu, bagaimana kamu mencampuri hidup saya? Setiap perkataan yang kamu ucapkan akan menentukan sisa nasib kamu. Jangan bunuh aku. Tolong jangan. Aku yang membesarkanmu, menjagamu seperti anak sendiri selama 20 tahun. Baiklah, aku akan ceritakan semuanya. Dari saat aku menemui permaisuri dan anak kecil itu di dalam hutan, hingga aku mereka cerita penculikan dan memalsukan kematian. Tolong ampunkan aku, Alex. Aku yang membesarkanmu sejak kecil. Apa tu? Kenapa banyak sangat haiwan pelik mengerumuni permaisuri dan putera seperti itu? Mereka langsung tidak takut orang, malah mengerumuni seperti ada daya tarikan yang tidak kelihatan. Lebah. Kecil molek, bersayap lutsinar, terbang mengelilingi ibu. Ya ampun. Saya jelas tidak salah dengar. Dan mata saya jelas tidak silau. Apa saja yang putera katakan terus menjadi kenyataan. Tidak boleh percaya. Hanya beberapa perkataan mudah sahaja tetapi semua benda seolah-olah menurut perintah. Makan. Roti. Ada inti manis di dalamnya. Tidak salah. Putera Alex memang satu keajaiban. Apa sahaja yang diinginkan pasti menjadi kenyataan. Sejak kelahirannya, aku telah menyaksikan banyak keajaiban. Setiap kali baginda bersuara, seolah-olah langit dan bumi memberi reaksi. Iblis, engkau pasang perangkap, rancang tipu daya, paksa ibuku, tinggal bertahun-tahun dalam penjara beku. Engkau koyakan ikatan ibu anak, putuskan pertalian darah, tenggelamkan seluruh keluargaku dalam tragedi. Semuanya untuk memenuhi tamakmu. Baiklah. Mulai sekarang, hidupmu seperti anjing arang, hanya makan bara, dan setiap kali kau buka mulut, bara api merah menyala, akan menepor tepat ke wajahmu, untuk mengingatkanmu akan kezalimanmu. Panas sangat. Oh Tuhan, aku sedang tenggelam dalam lautan api. Kulitku terbakar. Tolonglah. Ampunkan aku. Aku tak tahan. Api dalam perutku membakar organ dalaman. Kamu nak hukum aku, jadi bunuh saja aku? Menyiksa aku macam ni. Lagi sakit 100 kali ganda dari mati. Tidak. Kau tidak layak untuk mati. Kau mesti hidup. Aku akan bawa kau ke istana. Hadapkan kau ke singgasana Ayahanda Beta di tengah-tengah dataran yang dipenuhi rakyat, dan kau sendiri akan berlutut mengakui setiap jenayahmu. Kaulah yang mencetuskan tragedi ini, dan kebenaran yang kau sembunyikan akan menghancurkan dirimu. Skim hukuman yang setimpal untuk manusia keji seperti kau. Ibu, saya sudah sampai. Ini saya, Alex. Kamu boleh tak ibu dengar saya? Alex, anak lelaki kesayangan ibu. Betulkah ini kamu? Ini benar-benar nyata? Atau adakah ibu sedang bermimpi begini? Masih hidup. Ibu tuanku masih hidup. Permaisuri, wanita yang tuanku sebut namanya setiap malam, orang yang tuanku bawa dalam setiap mimpi masih hidup. Ibu, ini saya. Alex, anakmu. Ini benar. Bukan mimpi. Buka pintu menara sekarang. Bawa ibuku sekarang. Mana pengawal-pengawal itu? Buka rantai. Turunkan pintu besi. Angkat setiap batu satu persatu. Bawa ibuku, Ratu yang sah, kembali ke istana kerajaan. Ibu kesayanganku. Terima kasih kepada takdir kerana membenarkan ibu hidup hingga hari ini.
Bertahun-tahun aku bermimpi memeluk ibu dan hari ini impian itu menjadi kenyataan. Ibu masih hidup. Aku telah menemukan ibu. Benar, memang kamu. Pandangan itu, suara itu, aura itu. Ibu tak pernah lupa, walau hanya satu malam sepanjang bertahun-tahun ini. Akhirnya, hari kamu panggil ibu. Peluk ibu. Berdiri di sisi ibu seperti ini. Ibu, segalanya telah berlalu. Hari-hari penderitaan telah berakhir. Saya akan membawa ibu ke tempat yang ibu layak. Istana yang penuh dengan cahaya. Tempat di mana tidak ada lagi kegelapan atau rantai. Mulai sekarang, saya akan selalu berada di sisi ibu. Dinding yang melindungi ibu dari kebohongan dan kejahatan. Juru masak jahat itu yang memisahkan keluarga kami. Saya telah mengubahnya menjadi anjing hitam yang akan makan arang sepanjang hidupnya dan memuntahkan api merah seperti kutukan yang tidak dapat dibersihkan. Tuanku, bertahun-tahun lamanya, Tuanku hidup dalam gelak tawa, wain yang enak dan muzik. Pernahkah Tuanku mengingati hamba? Permaisuri yang pernah di sisi, melahirkan zuriat Tuanku, pernahkah Tuanku tertanya? Bagaimana hamba hidup di menara batu yang sejuk itu? Adakah hamba masih bernafas? Masih mampu menangis? Atau sudah menjadi mayat kering, dia membusuk? Tiada siapa peduli? Apa hal ni? Permaisuri Keni. Macam mana dia boleh ada di sini? Macam mana dia boleh masih hidup? Dan pemuda itu berpakaian diraja. Pandangan mata yang biasa. Siapa dia? Siapa dia yang tiba-tiba hati beta bergegar begini? Tuan Raja yang dihormati, permaisuri masih hidup. Saya adalah putera yang dulu, anak kandung yang Tuan fikir telah hilang. Skim tukang masak itu, ketika permaisuri tidur di taman istana, dia menculik saya, menumpahkan darah ayam pada pakaian untuk mencipta tempat kejadian palsu. Semua ini hanya untuk memisahkan ibu dan anak, menipu ayah raja dan merampas takdir keluarga kita. Apa yang kamu cakap? Tidak mungkin. Semuanya bukankah sudah disahkan sejak dulu lagi? Berapa tahun ini, beta telah hidup dengan kebenaran ini. Kebenaran pahit yang beta terpaksa terima. Tapi sekarang, mungkinkah sepanjang hidup beta telah ditipu, dipimpin oleh satu sandiwara kotor? Tidak mungkin begitu. Ya, ayah. Koki itu mengetahui rahasia penting. Bahawa anak kerajaan ini memiliki kemampuan aneh, apapun yang saya katakan dengan hati yang tulus, itu akan menjadi kenyataan. Karena dia tahu ini, dia mengatur sebuah drama palsu untuk mencuri saya dan memisahkan keluarga kita selamanya. Skim dia, si pengkhianat, orang yang menghumban ibu ke dalam penjara, yang memperdayakan ayahanda dan mengurung beta dalam penjara sepanjang zaman kanak-kanak. Ayahanda, lihatlah, dia bukan lagi manusia. Dia makan bara yang membara dan setiap kali dia membuka mulut, api memancut keluar, seolah-olah ketamakan dan dosa telah menjelma menjadi bentuk. Dan kini, beta akan dedahkan rupa sebenar dia di hadapan seluruh istana dan dunia. Saya tahu dosa saya. Saya layak mati. Tolong, tuanku. Tolong, tuan putera. Orang yang pernah saya besarkan. Berilah saya jalan untuk hidup. Walaupun ia bermakna hidup di sudut paling gelap di penjara. Saya bersedia, asalkan saya masih boleh menyimpan nyawa malang ini. RN3 terbang. Segera, bawa dia ke penjara. Ikat dia dengan rantai besi. Jaga dia siang dan malam, menunggu perbicaraan yang adil. Tidak. Anak, kamu adalah mangsa. Kamu lebih memahami kesakitan ini daripada sesiapa pun. Jika kamu mahu, biarkan dia menerima hukuman yang telah kamu tetapkan. Jadikan dia anjing hitam, makan bara hidup sepanjang hayatnya, supaya lidahnya terbakar setiap hari dalam panas. Permaisuri, putera yang dikasihi, ampunkan beta. Beta buta mata, pekak telinga, percaya pada kata-kata dusta, menyebabkan isteri dibuang negeri, anak-anda merantau bertahun-tahun. Terima kasih kerana berdua kembali, supaya beta berpeluang menebus kesalahan.
RN1 Tuan Raja. Ini adalah gadis yang walaupun berhadapan dengan maut, tetap sepenuh hati untuk saya. Kini, di hadapan Raja dan Ratu, saya ingin mengisytiharkan, saya akan mengadakan majlis perkahwinan yang meriah untuk menjadikannya permaisuri saya, menantu rasmi keluarga diraja. RN2 akhirnya, semua orang kembali ke tempat yang sepatutnya mereka berada. Ratu kembali ke takhta. Putera, yang kini menjadi raja muda yang bijak dan berbudi, mengahwini gadis pemberani yang setia dan penuh dengan kasih sayang. Mereka hidup bersama di sebuah kerajaan yang penuh cahaya selamanya. Terima kasih kerana menonton video hari ini. Jika anda menyukainya, jangan lupa tekan like, share dan subscribe saluran ini supaya anda tidak terlepas video menarik yang seterusnya. Ada idea atau cadangan? Tinggalkan komen di bawah ya. Kami sentiasa mendengar maklum balas anda. Jumpa lagi di video akan datang. Semoga hari anda ceria. Bye-bye.